macam mana boleh kawan? Korang macam mana boleh kawan? Okay, cerita dia macam ni. Macam mana Zaki cerita? Jalan. Jumpa tepi jalan. Lepas tu kita orang nembat motor dengan kereta orang ni. Betul. Macam mana awal-awal? Kau join live aku ke aku join live kau? Weh, what is this? Thank you. Masa tu merah sangat. Rambut dia sangat pendek. Yes. Kalau tengok daripada jauh masa saya Dan hitam. jumpa dia, nampak macam Dora. Dora Explorer. Dan aku pun macam hitam. Thank you for the gift. Aku tu gelap gila kan. Tak gelap pun, aku nampak sama je man. Okey lah, sekarang cerah lah sikit. Kau ni memang lah. Aku rabun warna kot, rabun warna kulit punya warna. Aku rasa lah. Rabun kulit warna kulit. Gila. Kau memang buat penyakit baru Tak, aku pandai tak buat nampak penyakit baru. kau makin gelap ke, makin hitam ke, makin putih ke. Aku rasa sebab kita jarang jumpa. Tak, sebab kau tengok lah, kau pun tak nak jumpa aku. Sejak bila pula aku tak nak jumpa kau? Kau busy, aku busy. Macam mana? Siapa yang tak nak jumpa siapa sekarang? Tengok member memang. Tadi cakap apa balik mana? Balik rumah. Nak dekat mana? Plan dia balik rumah. Tapi Wafi ajar aku lepak sini. Dia ada hantar satu orang ni tengah buat live. Dia kata aku nak pergi sini tu. Suara dia macam Awi ke? Asal dia tu. Aku nak pergi sini. Kau tahu suara Wafi macam ni kan? Cakap sikit Wafi. Wafi cakap sikit. Tak kuat sikit bro. Cakap apa-apa. Benda tu. Tak tahu apa-apa tu. Tak payah, tak apa lah. Dia kata ini semua boyo. Tak dengar tu suara dia. Assalamualaikum. Okey lah. Muhammad Zaki Amani. Saya beredar dulu. Oh tak ada. Okey. Ahmad Zaki Amani. Aku sama macam kau je. Ahmad je. Ahmad Zaki Amani. Saya dengan rendah dirinya ingin mengeluarkan diri daripada live. Kalau sempat saya masuk lagi. Ya, Ahmad Merah. Putra Ahmad Merah. Putra Muhammad Merah. Aku cakap Ahmad. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Send video nanti tau dekat ni. Alright. Tapi aku edit dulu lah. Tunggu aku edit dulu lah. Aku edit dulu lah. Aku dah nak habis edit lah. Lagi sikit lagi. Bawa bertendang weh. Bawa bertendang. Aku nak post siap-siap esok. Aku bangun aku terus post je. Siap lah. Okay. Assalamualaikum. Okay, bye. Okay, salam Datuk Awi. Datuk Awi tak dekat rumah. Tak apa, WhatsApp nanti lah, WhatsApp. Okay, boleh. Assalamualaikum. Ciao. Salam. Bye-bye. Aduh.